Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi kuih tradisional lagi. Pertama sekali ni saya ada kelapa parut dan saya nak ambil beberapa dan saya akan kukus terlebih dahulu. Sambil tu jangan lupa letakkan garam sedikit agar ia ada rasa lemak-lemak. Nah, sekarang mari kita kukus terlebih dahulu. Selama lebih kurang 15 minit je dah okey. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini saya nak ambil terlebih dahulu daun pandan. Ni daun pandan yang ada dekat belakang rumah saya. Saya nak ambil lebih kurang 2 ke 3 helai sahaja. Nah, ni saya dah ambil. Sekarang daun pandan tersebut jangan lupa dibasuh atau dicuci terlebih dahulu. Kemudian kita nak potong-potong ni nak mudah dan mungkin boleh guna gunting. Daun pandan ni nanti kita akan kisar sehingga lumat. Sebab kita nak aroma daun pandan dan juga warnanya tu. Ni saya akan masukkan ke dalam pengisar dan mari kita kisar. Jangan lupa letakkan air bagi memudahkan kita mengisar. Lanjut, untuk tepung-tepungan di sini saya menggunakan tepung pulut lebih kurang 1 cawan. Kemudian diikuti dengan 1 sudu tepung gandum. Kemudian kita gaul rata bagi sebati. Lalu di sini saya juga tambahkan sedikit garam. Kalau nak letak gula sedikit pun boleh, macam saya tak guna. Kemudian bolehlah masukkan air ekstrak daun pandan tadi tu. Kemudian kita uli dia sehingga menjadi dough seperti ini. Nah, kalau nampak dough macam ni dah tak melekat kat tangan, maknanya dah jadi dah tu. Sekarang mari kita ke proses yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan gula Melaka. Gula Melaka ni saya nak potong kasar macam ni. Sebenarnya kalau anda nak hiris halus-halus lagi bagus lah. Jadi nanti waktu kita jadikan kuih tu nanti dia cair. Macam saya lebih suka tekstur kuih yang gulanya tak berapa nak hancur. Ni berbalik kepada selera masing-masing lah. Sekarang kita ambil sedikit adunan tepung ataupun dough yang kita dah buat. Lalu kita bolehlah ambil gula yang telah kita potong-potong atau gula yang telah anda hancurkan. Kemudian kita salut dengan tepung kita tadi tu. Kemudian kita bulat-bulatkan macam ni je. Lakukanlah proses tersebut sehingga adunan kita habis. Jadi saya lebih suka tekstur gula yang masih belum mencair. Macam ada orang suka tekstur gula yang cair. Jadi bila kita makan tu gula dia cair gitu kan. Semuanya berbalik kepada selera lah. Jadi nanti kalau nak yang cair mungkin anda boleh hiris-hiris ataupun hancur-hancurkan gula tu. Kemudian waktu rebus nanti lamakan sedikit. Tu tadi kelapa parut saya dah selesai. Kita boleh sisihkan dan sejukkan. Sekarang kita nak rebus kita punya bola-bola tadi tu ataupun adunan yang telah kita bulat-bulatkan. Ni kita tinggal masak sehingga ia terapung dalam lebih kurang 15 ke 20 minit macam tu. Kalau anda sukakan tekstur gula yang mencair, bolehlah rebus dengan tempoh yang lebih lama. Macam saya lebih suka seperti yang saya cakap, gulanya sedikit kasar ataupun bertekstur lagi. Ni kalau misalnya dah terapung, saya terus angkat lah. Kemudian saya letakkan di atas permukaan kelapa parut. Sebab nanti kita nak salutkan ia dengan kelapa parut kita ni. Ni kita tinggal salut-salutkan je lah. Mudah kan? Bahan yang digunakan juga sedikit dan merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah. Dan cara pembuatannya pun cukup mudah. Tu dia. Bagaimana menurut anda? Jadi bolehlah nanti petang ni kita berbuka dengan kuih onde-onde gula Melaka. Siapa yang dekat sini suka kuih satu ni? Ini antara salah satu kuih kesukaan saya. Ni kalau beli ni dah berapa ringgit kan? Kalau kat tempat saya RM5 dengan saiznya yang kecil-kecil lagi. Kalau buat sendiri dekat rumah lebih puas.
nak bentukkan besar, kecil, tekstur gulanya kita boleh sesuaikan, nak cair, nak yang masih bertekstur kasar lagi. Semua kita dapat sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi macam biasalah, kalau suka anda jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka juga turut mengetahui tentang resepi yang satu ni, dan jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi kuih-kuih yang menarik untuk kita berbuka puasa. Nah, ni dia dalamnya. Selamat berjumpa. See you next video guys. Bye bye.